Ayam goreng memang favourite semua orang lah kan. Siapa lah tak suka ayam goreng kan. So hari ni saya nak share resepi ayam goreng crispy Thai. Sedap sangat tau, hari tu dah makan dekat Thailand. So hari ni kita nak buat sendirilah kan. Korang kena save video ni tau. Dah tengok video ni sampai habis. Makan pula cicah dengan sos tu kan. Sedapnya. Jom start. Alright, bahan utamanya kenalah ada kepak ayam. Masukkan dalam 2 hingga 3 sudu besar sos ikan. Masukkan lada putih ataupun lada sula, garam sedikit dan kemudian kita gaul-gaulkan. Untuk tepungnya saya pakai tepung gogi tempura ni. Kalau korang nak pakai tepung brand lain pun boleh. Masukkan dalam 3 sudu besar. Masukkan air sikit je. Lepas tu kita gaul-gaulkan. Perap selama 30 minit. Sementara kita perap ayam tu, kita nak sangai dulu beras ni. Berasnya dah perang tu, bolehlah kita tumbuk pakai lesung batu saja you all. Pada teksturnya macam ni. Alright, jom kita buat sos. Masukkan cili flakes dalam 2 sudu besar. Paste asam jawa 1 sudu kecil. Masukkan hirisan bawang merah, hirisan daun ketumbar, 2 sudu besar sos ikan, sirap gula Melaka dalam 2 sudu besar dan beras sangai tadi masuklah dalam 2 sudu besar juga. Last sekali masuklah sebiji perahan air limau nipis. Gaul-gaul-gaul and dah siap dah sosnya. And then last sekali barulah kita boleh goreng ayam yang kita dah perap tadi tu. Gorenglah macam biasa sampailah dah garing, bolehlah angkat dan toskan. And tada! Siap dah ayam goreng crispy Thai. Sedapnya, nampak tu crispy sangat, cicah pula dengan sos ni kan. Memang nikmat weh, korang kena cuba. Sedap sangat, serius tak tipu tau. Korang kena save video ni dan cuba nanti, okey? Makan dengan nasi putih saja pun dah nikmat sangat. Okeylah, korang selamat mencuba.